Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Kepentingan solat. Bahagian pertama, kelebihan solat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Islam dibina atas 5 rukun, bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain daripada Allah SWT dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an beriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 rukun, bersaksi bahawasanya tiada Tuhan selain daripada Allah SWT dan Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan kelima-lima perkara di atas merupakan asas Islam yang unggul dan rukun yang penting. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengibaratkan Islam sebagai sebuah khemah yang ditegakkan oleh 5 batang tiang. Tiang tengah ialah kalimah syahadah. Sementara keempat-empat tiang di penjuru khemah itu merupakan 4 lagi rukun Islam yang lain. Tanpa tiang tengah, khemah tersebut tidak boleh ditegakkan sama sekali. Jika khemah itu ada tiang tengah dan salah satu pada 4 tiang tadi tidak ada, maka khemah itu masih dapat ditegakkan, tapi penjuru yang tidak ada tiang itu akan cacat dan condong. Sabdaan Nabi SAW, setelah mengetahui sabdaan Nabi SAW yang tersebut, kini marilah kita sama-sama menyemak diri kita sendiri, sejauh manakah teguhnya khemah yang telah kita dirikan itu, dan rukun Islam yang manakah telah dapat kita jaga dengan sempurna. Sebenarnya kelima-lima rukun Islam tersebut amat penting sehingga dijadikan sebagai asas Islam. Sebagai seorang Islam, kita sangat perlu mengambil berat terhadap kesemua rukun Islam itu. Tetapi amalan yang terpenting sesudah iman ialah solat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahawa beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling disukai Allah SWT? Baginda SAW menjawab, solat. Saya bertanya lagi, selepas solat apa pula? Jawapan baginda SAW, berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Saya bertanya lagi, selepas itu apa pula? Nabi SAW bersabda, jihad. Mula Ali Kari rahmatullahi berkata bahawa hadis ini menjadi dalil bagi pendapat ulama' yang menegaskan bahawa amalan solat adalah amalan yang paling afdal selepas iman. Pendapat ulama' tersebut dikuatkan lagi dengan sebuah hadis sahih yang berbunyi, yakni sebaik-baik amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya adalah solat. Ada diterangkan dengan jelas dalam banyak hadis sahih bahawa solat merupakan amalan paling afdal antara semua ibadat yang lain. Antara hadis tersebut ada yang terkandung dalam kitab Jami'us Saghir seperti yang diriwayatkan oleh 5 orang sahabat, iaitu Sayyidina Sauban, Sayyidina Ibnu Amr, Sayyidina Salamah, Sayyidina Abu Umamah dan Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Anas radhiyallahu an bahawa amalan yang terbaik adalah mengerjakan solat tepat pada waktunya. Diriwayatkan juga pada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an dan Sayyidina Ummu Fardah radhiyallahu anha bahawa amalan yang paling baik ialah solat pada awal waktu. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah